Punyalah besar Expo dekat UTHM ni. Tak ada satu pun kedai kuih raya. Aku pun pelik. Tapi rupanya memang ada satu je yang jual kuih raya. Ni semua kebanyakan baju raya, makanan-makanan. Tengok abang ni semua tengah set up ni. Ni dekat depan ni satu-satunya kedai kuih raya yang jual kuih raya dekat Expo Raya UTHM tahun ni. Aku nak cek kuih raya lah. Sebelum masuk. Bakul lo. Ini kau tak ada satu, kena ambil lagi satu. Kak, apa kuih raya yang sedap kali ni? Kita ada sediakan ubi sambal paling sedap sebab sambal ni dia dalam dia ada kacang. So rasa dia berlemak sikit daripada yang lain. Betul lah. Ada kacang lah. Kak, yang ni berapa ratus gram ni? Yang ni 300 gram. Sekilo lah nak beli kuih raya. Kalau sekilo RM21 je berbanding dengan kalau 300 dia RM12. Oh, ambil sekilo lagi jimat. Lagi. Pisang tanduk. Wow. Dan dia ramai lah minat. Jono, ni wajib Jono. Pisang tanduk sekilo. Ubi masin ada yang sekilo tak? Ada. Boleh bagi saya yang sekilo? Jono, nak raya mana boleh beli sikit-sikit. Kalau yang ni berapa? 15. 15. Kilo kita bagi 20 je. Ini 15 kilo 20. Beza tau. Kau tengok banyak beza tau. Banyak bos. Ya Allah, hai. Kita ada juga kopi yang kari pap. Ini pun best seller. Rasa dia udang, rasa dia kuat. Kari pap inti apa? Udang. Udang. Ni memang ramai yang suka lah. Dia sama Ni. lebih kurang je dengan popiah ni. Oh, yang ni popiah. Popiah ni ayam sekilo tak popiah ni? Tak ada. Tak ada. Yang 100 gram. Alah, tak ada pula lah. Boleh ambil yang ni Boleh. Tapi ambil dua lah, ambil dua. Popiah ambil dua. Kita borong kuih raya Jono kat sini Jono. Ambil satu lagi bakul bos. Oh, senang menjaga macam ni Kak, minta salah. Terus suluh. Oh. Kak, ni apa? Ni kita punya best seller, tortilla. Ada 3 flavor. Ni yang boniam, Boniam, yang ni garlic, garlic, yang ni cheese. yang ni cheese. Kita ada yang ni, Paling sedap mana paling sedap? yang paling sedap ni. Yang ni pedas-pedas sikit. Pedas-pedas sikit. Sebab punya depan TV. Ada yang sekilo? Ada? Sekilo lah. Ini kecil berapa? Kecil dah 13, 400 gram. Kalau sekilo RM28 je. Kau tengok. Ini RM13. Ini 20. Apa? Jimat lagi 28. Ambil ni. Kak, biskut apa yang best biskut? Satu makmur kacang, satu makmur gajus. Ini makmur kacang. Makmur gajus dia warna hijau. Oh. Kita juga ada kapit. Kapit ni memang favourite aku. Lagi. Ush. Oh. Ini anak aku memang laju ni. Kacang-kacang pun ada lah. Kacang-kacang pun ada. Kacang pedas ni sedap je noh. Oi, ni orang Johor mesti kena ada keripik pisang salai. Johor punya style. Kena ada. Salah yang ni. RM12 je kita orang jual. Ui, ini yang tengah viral siap. Viral, bos. Dekat TikTok. Siapa tu Abang Seleh? Abang Seleh selalu review. Boleh satu. Kita dah penuh je. Dah penuh? Weh, kau biar betul weh. Oh, dia hantar lagi. Tahu tadi bawa lori atas sini. Ni sedapnya depan TV emping melinjo. Oh, ini sedap. Ini biasa mak-mak suka. Ini sedap agak ni. Opak pedas. Ngam. Ini ambil dua. Tahu